Okey guys, sekarang kita dah jumpa orang yang kita nak tanya soalan. Kita nak bagi dia voucher RM10 kalau dia boleh cakap pasal beli barangan Malaysia. Barangan Malaysia lah, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tak sebutkan 2 produk tempatan yang uncle dengan aunty selalu beli? Selalu datang beli barangan Trichy. Farmfresh. Oh, Farm Fresh. Ibrahim. Ya, selalu Saya selalu pakai itu. Saya buat rumah chicken. Number one. Saya sos kicap mudim lah, saya dari Kedah. Main rasa lah. Oh, Ada Abi. Adabi. Aminah Hassan. Every month saya beli adalah minyak saji. Kicap Faiza. House foam. Air house foam. Sebab apa? Sebab kita support lokal. Ya. Beli barangan mami lah. Mami, sebab apa pilih produk tempatan? Sebab sini semuanya Sebab bersih bersih lah. Lagi dia punya harga pun berpatutan dalam paket-paket. Kak lagi prefer yang mana? Produk tempatan ke produk luar? Produk tempatan lah. Okey. Sebab dia satu murah sikit. Kalau macam makanan-makanan dia terjamin halal kan. Kita tahu dia punya research dia dari mana. Lokal lagi Gempa. Lokal lagi gempa. Lokal lagi gempak.